Kak. Ya. Ui, jenuh macam ni kalau nak tunggu dia. Dah maghrib macam ni biasa Encik Idris tak balik. Ha. Bila tak ada kereta tu memang dia tak balik lah tu. Takkan nak tunggu kat sini. Ha? Saya nak ajak tahu rumah. Tak boleh. Bahaya. Kak. Ya. Maaflah kalau saya nak bertanya sikit. Boleh. Akak janda ke? Ha? Ke akak dah ada lelaki? Tak ada, bukan apa. Saya risaulah, manalah tahu ada orang tertunggu-tunggu ke dekat rumah marah-marah. Nanti susah saya. Janda pula dia kata. Najib, kalau tengok akak tu pakailah mata besar sikit. Aduh, kakak cantik macam ni kau sejanda. Tak baik tau. Ni, kalau orang kampung datang tangkap tu berdua tak sia-sia je akak kahwin free tau. Tak nak akak